Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, saya tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ni nak cerita ke satu kisah yang dikongsikan oleh Ika. Kalau saya awak tengok video lama-lama, ada beberapa video daripada Ika. Banyak juga cerita yang ni, rasa ada 5 juga. Mungkin editor kita boleh tolong letak link video-video Ika. Okey. Cerita kali ni Ika cerita ke cerita dia agak nice, sedap juga, tapi tidak berapa lah panjang. Kita santai-santai je dengar sambil pula dah tanpa lengah-lengah lagi. Marilah kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni berlaku semasa raya tahun lepas. Tahun 2024. Masa tu Ika ni, dia dengan family dia baliklah ke Gua Musang. Gua Musang ni adalah kampung nenek dia orang. Jadi gilah sana raya ke. Raya-raya macam biasa. Jumpalah saudara mara, termasuklah seorang mak saudara Ika. Dalam previous cerita Ika, ada Nini sebut ke seorang mak saudara dia ni hok jenis muda sembak. Maksudnya hok boleh detect ada benda belak-belak. Contohnya ada sihir ko, ada gangguan makhluk halus ko, benda-benda gitu. Ada cerita tu pasal mak saudara dia detect pasal Ika lah. Ika ada benda dengan tubuh dia, mak saudara dia hok je sakit. Jadi mak saudara dia ni ada dekat Gua Musang masa tu. Nini letak sebagai nama, ni tak tahu, dia tak bagi, kita letak je lah nama sebagai Mak Ongoh lah. Seni sebab dalam cerita ni banyak juga disebutkan mak saudara dia, mak saudara Ika. Untuk senang kira kita letak je nama. Jadi pada hari tersebut raya lah demo tu. Raya gitu gini. Tak ada apa-apa masa tu deh. Lepas tu baliklah ke rumah masing-masing. Ika ni balik rumah dia dekat rumah dia lah ni lah. Lepas tu mak saudara dia pun balik ke apa. Semualah balik daripada Gua Musang tu ke rumah masing-masing. 2-3 hari gitu, tiba-tiba Ika dapat WhatsApp daripada Mak Ongoh. Salam Ika, nak tanya mau ada sakit dalam perut lagi kalau ni? Ika pun reply, lama dah tak sakit perut, ngelah lepas pada operate appendix hari tu. Mak Ongoh reply pula, sakit macam seguguk ataupun rasa macam period gitu ke? Ika reply balik, tak sakit lama dah ni Mak Ongoh, lah sakit perut tahun lepas je. Lepas tu conversation dia orang tu end situ. Pakat Mak Ongoh blue tick ko Ika gitu je. Kemudian malam tu tiba-tiba Mak Ongoh call. Mak Ongoh call oyak ko Ika, ada orang nak catch up dengan Ika. Senang cerita hok nak catch up dengan Ika ni nama dia Pokku. Pokku ni orang perubatan Islam. Boleh kata Mak Ongoh ni kerap lah kalau gapo-gapo pergi jumpa Pokku. Jadi gak Ika pun beres lah, catch up lah dia dengan Pokku. Assalamualaikum Ika. Ni Pokku nak bagi tahu kamu ni. Mak saudaramu ni mari berubat dengan Pokku. Tapi Pokku tak boleh nak tolong dia selagi mu tak putuskan hubungan dengan dia. Pokku ni dia kecek dalam pelak Kelantan campur dengan KL gitu. Dengar kau perkataan hubungi tu, kejut kalah lah Ika. Tak akil lah tiba-tiba nak suruh dia dengan tok laki dia ni cerah. Hubungi gapo ni Pokku? Gini Kak, mu ni ada ikatan dengan Saka. Jadi Pokku nak mu lafazkan untuk putus ke hubungan. Sebab
nenek moyangmu dulu sebelum ambil saka ni, dia ada lafaz janji dia. Jadi nak lesanya, nak putuskan hubunganmu dengan saka ni, mu nak kena lafaz juga. Oh, okey. Ika faham. Boleh. Ika ni lepas pada dengar hubungan dengan saka, berasa lega banyak dia. Kejut dah dia tadi. Ingat kau nak kena cerah dah dia dengan tok lelaki kau gapo kau. Mu ikut dia ayat pokku ni. Lepas tu, pokku pun sebutlah sikit-sikit, baca sikit-sikit gini-gini dengan Ika follow. Katanya Ika, cara pokku baca benda tu, dia macam lebih kurang dengan Ustaz Syafiq buat tu. Macam dalam live kat Titik Ustaz Syafiq perai tu, ikrar pemutus. Jadi Ika follow lah pokku. Siapalah part pokku ayat gini. Aku putuskan hubungan. Tiba-tiba Ika ni berasa sebut doa nak sebut lafaz tu. Tapi nasib baiklah juga, dia lah habis. You follow pokku ayat ikrar pemutus tu. Ika, mau dengar tak ni? Dengar aku. Dengan nada yang agak sebab nak tiuk. Sebab rasa lain macam adalah hati Ika masa tu. Rasa berat, rasa sedih gitu. Ika, okey tak ni? Aku saya tiba-tiba je rasa sedih dah. Sebut gitu. Ika, mau dengar sini. Mu kena kuatkan semangat. Jangan nangis. Sebab benda tu hok sedih tu. Bukan mu. Ngucap selawat istighfar dalam hati. Jangan putus. Pokku nak lesar ke benda ni dengan mak cik mung pula. Jangan putus dah selawat tu. Siapalah mak cik mung call mung pula. Okey? Ingat ni pokku pesan ni. Lepas tu dia orang pun putus ke telefon. Ika pun rasa macam gitulah ke. Rasa tak kena. Jadi dia pun selawat lah. Selawat. Tak ada agak pun lagi tu. Selawat. Tak putus lah. Putus duduk gitu. Rasa sebut rasa sedih yang amat masa tu. Lepas tu lebih kurang 2-3 jam lepas tu, Mak Ongah pun telefon balik ke Ika. Mak Ongah kecek lah pasal rawatan dia dengan pokku gitu gini. And then Mak Ongah minta ke Ika suruh patah. Pokku besar ke Ika jangan tubik senja hari. Tak kira lah tubik ko, duduk luar ko. Sini cerita waktu senja nak maghrib tu, Ika wajib duduk dalam rumah dah. Selama 44 hari. Jangan miss sekali pun. Wajib duduk dalam rumah time maghrib. Lepas tu Mak Ongah pesan juga suruh minum air tawar. Nanti awak mari ke Ika lah. Tak air tawar pokku buat untuk Ika. Kemudian esok ke tu Mak Ongah ni pun call Ika pula. Mak Ongah pun cerita balik gano boleh kau dia pergi kat pokku ni. Ceritanya start masa dia orang pergi Gua Musa tu lah. Lepas pada balik raya ke apa dia. Mak Ongah ni balik rumah dia. Balik je rumah dia. Mak Ongah ni rasa tak kena. Dia rasa sakit dalam perut gitu. Dia perasaan dia rasa macam nak period. Sakit mula krem gitu dalam perut dia. Dia pun buat relax lah. Mungkin seguguk lah tak. Tapi gak dia punya sakit dalam perut seguguk tu lama. Seminggu gak dia tahannya. Duduk tunggu takut nak period. Tunggu period. Period tu tak mari-mari. Jadi kak mari berasa perasaan lain tu lah. Pergilah kat doktor dulu mula-mula. Sekali lah makan obat Panadol ke apa semua tu tak degi. Lepas tu ngelah-ngelah Mak Ongah ni pun decide kata nak kena pergi jumpa pak aku dah ni. Kena usaha ke alik ni lah pula. Masa Mak Ongah pergi rumah pak aku ni, siapa-siapa je Mak Ongah depan rumah pak aku ni, tiba-tiba pak aku ni tegur. Pak aku kata Mak Ongah ni ada bawa barang. Pak aku sebut lah gapo ada dengan Mak Ongah ni. Dia kata dia nampak orang tua Tino berbaju lusuh warna putih, rambut panjang mengurai. Tapi gak pak aku tak oyak lah gapo nama tu. Atu jenis gapo lagu tu. Cumanya bila pak aku nampak gitu tu terus pasung. Sebab tu lah pak aku pun terus oyak ke mak saudara Ika ni. Kata barang ni mari daripada anak saudara. Mari daripada Ika. Mak Ongah pun masuk lah dalam rumah pak aku ni. Masuk nak berubat dah. Tapi pak aku awal-awal lagi oyak dah. Dia tak boleh nak buat. Kalau hok tua tu duduk pergi lagi. Anak beranak lagi ke. Sebab itulah masa tu
Teruslah mak ngoh ni call Ika. Empok aku kecek dengan Ika. Jadilah kejadian tadi tu. Lepas pada lesanya mak ngoh ni berobat dengan pok aku deh. Pok aku tinggal ke Pesir juga. Selain daripada suruh patai 4-4 hari tu kan. Pok aku suruh mak ngoh Pesir aku Ika. Kata tolong pergi berobat. Sebabnya dalam Ika ni ada benda. Kali ni bukan sako tapi ada sihir. Sihir ni pok aku tak boleh nak tolong lah daripada jauhnya. Memang Ika kena usaha pergi berobat sendiri. Tak pun pergi jumpa pok aku. Tapi katanya pok aku lesake dulu 44 hari pantang ni senja duduk rumah. Sudah patai tu pergi cara berobat buat gapo sihir ni. Selepas sekian lama 44 hari berlalu, habislah patai Ika daripada tubik waktu senja tu dak. Tapi walaupun habis dah pantang tu, Ika makin boleh juga nak boleh kau pergi berobat hok pasal sihir tu. Moga you tak ada berasa gapo-gapo sakit ke. Doa gitu. Sapalah bulan 1 tahun ni 2026 ni. Tu pun kih gini. Ika ni you nikah 4 tahun dah tapi tak direzeki ke untuk dapat anak lagi. Jadi mak dia ni nyarilah tempat-tempat ustaz-ustaz ke gapo boleh tolong Ika ni tengok-tengok korang nak pisah nak suruh belah anak ni. Sehinggalah mak ni ada jumpa satu tempat perubatan Islam. Senang cerita kalau kita panggil tempat Kelantan ni gak Tok Bomo lah. Tok Bomo ni dia buat perubatan ni secara berpasangan. Oh, bukan berpasangan lagu mana maksudnya. Dia tu laki bini. Sorry nama Kak Apah. Tok laki dia tu kita letak nama Abang Mak lah deh. Ikan kata bila mak dia sebut ni selama ni malah nak cara juga benar. Tapi nak oyaknya hari tu berasa naruni pula dah. Naluri hati kata boleh dah nak pergi berobat ni. Berasa nak usaha ko nak suruh dapat baby tak kan. Jadi gak dia pun turutlah mak dia ambil nombor telefon dengan mak dia tu gak call tempat tu. Telefon lah kau Kak Apah ni tanya nak pergi lagu mana kecek kira gitu senang ceritanya. Kak Apah pun ayak mari lalulah malam ni. Kira start lalu perubatan malam ni. Malam tu Ika pun pergilah rumah Kak Apah dengan Abang Mak tu. Tapi dia pergi berdua je lah dengan husband dia. Siapa saya tu macam biasalah kena diagnose dulu. Sakit gapo deh. Dia pun ceritalah kau Kak Apah gapo jadinya. Dia royaklah kata dia ni banyak kali dah mengandung tapi keguguran. Tapi dalam masa yang sama juga dia cokok duduk mimpi mengandung. Lepas tu dalam mimpi tengah mengandung tu gak ada orang tua mari duduk gosok perut dia, duduk kata comel. Gitulah lebih kurangnya sekian duduk cerita ke Kak Apah tu. Setelah habis Ika ni kecek dengan Kak Apah gitu gini, dia pun startlah perubatan. Masa ni kedudukan Ika ni dia membelakangi Kak Apah. Kira Kak Apah duduk belakang, Ika duduk depan. Ika ni ngadak ke pintu rumah Kak Apah. Manakala depan Ika ni ada tok laki dia. Jauh lah juga. Sebabnya tok laki duduk nyandar tepi pintu rumah tu. Kira ngadak lah. Dia laki bini ni berhadapan. Kak Apah duduk belakang. Duduk betul-betul belakang Ika. Kak Apah pun start lah baca. Bunyi kot belakang dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Kak Apah duduk baca Bismillahirrahmanirrahim tu, Ika rasa jari telunjuk Kak Apah ni duduk kat pinggir dia. Pada masa yang sama tiba-tiba dia rasa macam panas pedih gitu dekat pinggir dia tempat Kak Apah cocok ni. Dan dia rasa macam ada benda tubik daripada pinggir tu. Rupa-rupanya tiba-tiba benda tu masuk dalam Kak Apah. Sebabnya Kak Apah terus tak sedar yang jadi orang lain. Bapanya aku molek-molek duduk sini. Bapa nak ambil akunya. Tiba-tiba Kak Apah nepik. Bila Ika tengok Kak Apah tu macam dalam keadaan tak sedar dan memang bukan dia. Dah bapa mau duduk situ. Tok laki Kak Apah pula lah tanya ni. Kok akulah sibuk mu tu. Masa ni Mak Ika pun tu tanya. Oh sorry ni tu ingat tak ada goyak Ika dengan husband dia. Mak dia ada sekali lah tanya kan. Mak Ika pun tu tanya. Dah mu nak gapo ni dengan dia ni. Aku tak sewi dia ada keturunan. Tok laki dia udah. Cucu aku comel-comel. Mu pun apa wiko dia nya. Dah jodoh dia. Bapa mu ayat tok laki dia uduhnya. Masa ni Abang Mak ayat. Lepas tu Mak Ika pun terus catah lalu. Mak Ika ni gerai dah benarnya. Tu hewi jodoh ke dia. Tak kira lah. Semak kau uduh ke. Dah tu hewi hok gitu-gitulah. Tok laki Ika hok duduk depan Ika ni kak. Kesok tu lagunya.
Nyawi kata uduh dia. Lepas tu Kak Apah sambung lagi lah. Mu piti banyak sikit kau cucu aku ni. Biar kau comel. Dia nak beli bedok lecu gapo. Boleh-boleh marah kau tok lelaki Ika ni lah. Lepas tu Mak Ika pun sambung lagi. Dok biarlah dia nak ada anaknya. Siye kau dia dengan tok lelaki dia tu. Lama dah duk tunggu. Tak boleh. Aku tak sewi dia ada keturunan. Tok lelaki dia udah. Mung ni tina kau jatuh. Naik angin dah Mak Ika masa ni. Ikut akulah. Mu sibuk apa? Ku ajar molek dah bagi dah dekat Apah ni. Kali ni Mak Ika slow down sikit Sedang tengah bersabar counter dengan benda ni. Dah gapo tujuanmu? Kalau nenek moyang dia, jagalah dia molek. Bapa duk kutik kenaknya. Aku tak sewi dia bahagia. Kalau aku tak bahagia, mu pun tak boleh bahagia. Baru pecah lubang. Siapa atamu ni? Tiba-tiba abang mak oyak gitu. Masa ni abang mak ni ditek dah. Mula-mula ingat aku sako dah. Rupa-rupa jin ni nyama. Benarnya dia lah hak sihirnya. Tuai aku ataku. Nak suruh mu ngetuk laki mu cerah. Dah siapa tuaimu? Mak tanya. Adalah. Mana boleh royak. Mungkin selama ni mu ngandung tak jadi sebab aku hok make. Aku hok jun telai janin mung tu. Mung jatuh khabar. Banyak kali dah aku buat. Ika masa ni senyap terkaku. Memang tak kecek gapo-gapo pun. Perasaan dia masa tu kejut juga lah. Capur dengan takut. Mak Ika pun tanya lagi. Dah siapa atamu ni? Mana boleh hoyak. Aku ni tiap-tiap malam boleh ngupuh. Duk isak jari kaki dia lah. Kemudiannya abang mak pula tanya. Dia tanyalah ke benda ni. Apa mu duk buat dia gitunya? Abang mak tanya ni pasal hok dia duduk telai janin ikan ni lah ke? Dah dia tak say ke aku? Aku tak sewi dia ada keturunan. Aku tak sewi dia bahagia. Dah moyak dok dia mu nak ke dia ni. Abang mak tanya lagi. Tak boleh hoyak. Aku tak boleh hoyak. Banyak halangi. Tuan mu duk mana? Mak ni keep going. Ngorek ni nak tahu siapa dia ngata ko Ika ni. Tanya. Tadi lagi duk tanya. Siapa atas tu. Duk mana gitu gini ke? Duk dekat-dekat aja. Rumah aku comel. Ada pagar besar. Bukan sopo dengan rumahmu. Kapung tu juga ke? Mak tanya lagi. Mana aku tahu kapung gapo. Aku tak erti nak baca. Makmu siapa? Mak Ika ni still lagi duk korek nak tahu siapa ni. Mak aku lacak kalau jumpa dengan orang kapung kak. Maksud dia nyo, mak dia ni jenis peramuh lah. Mak tu hok jebuk ni. Boleh kata friendly dengan orang kapung. Memang orang kapung kenal lah gitu kak. Terus habis mak masuk. Kamu nak ketuk lelaki dia benar? Bodoh mu ni. Aku nak ke dia. Kak Apah duk tunjuk ke Ika lah. Lepas tu dia sambung lagi. Aku semak. Bukan supong ngemu. Udah. Dia tunjuk ketuk lelaki Ika. Jolo kamu semak. Ke udah lagi. Mak pula. Aku semak deh. Aku sok pakai t-shirt tak ada collar. Pakai seluar jeans. Bukan supong ngemu. Dia tunjuk pula aku tok lelaki Ika. Saat ni nyoyak. Udah. Ni nyobui outfit shaming pula. Ku raja ni tajing ni. Ku betul pula lah. Malah tu tok lelaki Ika pula. Memang tak nyemak lah nyo pakai. Seluar terik hok orang wak gingai tu. Memang. Yolah nak pergi berubah. Bukan nak pergi jalan pun. Semak-semak wak apa deh. Pakai hok ni ada lah. Lepas tu habis mak pun tanya lagi lah. Dah kalau mu semak. Apa mu tak nikah lagi nya? Aku boleh sangat nak nikah 10 pun. Tu bukanlah ada rutin nak kat aku lah. Hak ni mak ayak pula. Jala kamu ni. Apa mu tak masuk minta dia sebelum dia nikah mula? Aku semak sungguh rambut aku straight gitu. Bukan supong rambut dia. Gapo rambut gitu? Dia tunjuk ke tok lelaki Ika pula. Rambut tok lelaki Ika ni jenis straight juga benarnya. Tapi jenis rambut lebat. Betul dengan tak gunting lagi. Lepas tu tak pakai minyak rambut. Lebih gosel lah sikit. Oh Akbar. Habis betul lah weh. You shaming weh. Lepas tu you sambung lagi lah. Aku bukan gapo. Kalau aku masuk minta pun mu tak uwi.
Aku tahu dah. Banyak halanginya sebab mu nikah dah ke. Habis mak ngagak lah. Pasang perangkap. Mu tahu mana aku nikah dah. Tak boleh hoyak. Adalah halanginya. Dulu aku tak ada pitih. Lo ni aku banyak pitih dah. Memelah aku ni tak kerja kerajaan. Tapi aku ni kelah-kelah tocu dah. Bukan supomong. Jadi koli orang je. Dia tuju kau tok laki Ika pula. Dia mungkin jaga apa jadi tocu. Mak tanya. Allah, tocu lah. Kelah-kelah toke. Kalau nego dadah pun orang panggil toke juga. Disebabkan malam tu semakin lewat dah. Jadi abang mak cut the crap. Dia ni malah nak ngerek dah dengan jing ni. Muka jing ni kalau dia kecek macam-macam lah. Tak habis cerita dah. Jadi abang mak pun suruh lah benda dalam tubuh Kak Apah ni. Kata buai lah gapo hok dia telah tanam ke dalam tubuh Ika ni. Lepas tu tanpa membantah sebab kecek kira dah dengan abang mak dia. Benda tu pun buat isyarat macam nak tarik-tarik barang lah dalam badan Ika dah. Bila-bila dia duk tarik tu pun Kak Apah ni pun kecek lagi. Kak Apah ni tak sedar lagi dalam keadaan kerasukan lagi deh. Apa hayak beranak kemung ni itai dah. Tak ada ruang langsung dah. Sebab tu mugi jumpa doktor tak tahu pucuk gapo mu tak boleh anak. Mugi sepeta mana pun memang doktor tak jumpa pucuk. Masa tu positionnya Ika ni still lagi membelakangi Kak Apah tu ke. Lepas pada dia tarik dekat rahim tu, dia pun suruh Ika ni pusing menghadap dengan dia. Jadi ngadaklah si Ika dengan Kak Apah ni berhadapan. Masa ni Kak Apah pun terus pergi dekat bahagian perut Ika dak. Dia pergi tu, dia pun macam buat isyarat macam nak buai barang lah. Tarik kata bila-bila tu dia poyak pulak. Ni aku buai ni ngandung pulak mong ni. Bila-bila marah kat adik tu. Lepas tu pendek kau cerita lepas tarik gitu gini-gini ni. Lepas habis semua, abang mak pun terus macam baca sikit Kak Apah ni. Tarik, Kak Apah pun sedar. Kak Apah sedar and then Ika nampak lah abang mak macam pergi. Lepas tu bubuh benda tu dalam botol. Kak Apah saat ni, lepas pada abang mak tarik tu ke, dia tiba-tiba kecek selu. Dan keadaan Kak Apah masa tu macam dalam keadaan tertunduk. Dia punya Kak Apah kecek ni, Ika dengan abang mak je dengar, orang lain tak dengar. Cara dia kecek tu macam bisik pun ada. Tapi mungkin lebih kepada macam orang tua bakar gitu. Huk kecek, huk tak urut nak kecek tapi nak kecek. Tak sehambat lah mak we. Mak we tak kucak kosi. Mak we duk molek-molek je. Lepas ni kalau mek ngandung pula, mak we jaga molek bawah tu. Sebelum ni mak we tak boleh nak jaga. Moga ada benda lain duk kena mak we. Tiba-tiba Kak Apah tersedar dah, fully sedar. Ada lagi tu dia nak besar saat ni, tak ada sudah. Kak Apah kayak gitu. Kak Apah pun macam buat lah nak terpanggil mak we tu mari mula deh, tapi tak berjaya. Pendek ke ceritanya, Kak Apah pun baca ayat sebagai penutup pengubatan dia lah pada hari tu deh. Kak Apah dengan abang mak ni baca semua. Lepas tu adalah beberapa cara dia buat ke Ika tu. Kemudiannya sudah semua tu, dia orang pun bagilah air tawar dan beberapa barang untuk Ika balik mandi, balik minum ke apa ni. Habislah rawatan Ika masa tu. Di malam itu di rumah Kak Apah. Balik selepas pada rawatan tu Ika kata banyak perubahan sebenarnya berasa kat tubuh dia. Dia rasa tubuh dia sangat ringin. Ada perubahan yang ketara. Lepas pada tu juga ke, macam keesokan lepas pada dia pergi berobat deh. Tu lelaki dia ni nak pergi kerja nak pergi kebun tu. Tu lelaki dia pun pakai lah minyak rambut nak pergi kebun. Pakai minyak rambut, sisir, pakai semak lah. Tu lelaki dia ya kesok hati kena nyanyi ke hatu malam. Lepas tu Ika minta lah kita semua doa ke dia untuk akhiri penantian TTC tahun ni. TTC tu untuk hok mana tak tahu tu, dia macam satu metod untuk dapat anak lah melalui hospital. Adalah kaedah-kaedah dia. Jadi kita doakan lah. Mari kita doa ni proper lah sikit dia. Ya Allah ya Tuhanku, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, semoga penantian Ika untuk dapat baby pada tahun ni berakhir.
Kira boleh anak dia. Ngandung dia tahun ni. Kau ngandung dah Ika? Tak ingat nak tanya. Lepas tu bukan setakat Ika, semua hok menonton channel ni, hok tengah menanti kehadiran baby kembar ke, ikutlah kita semua doa. Okay, semoga lekak tahun ni, insya-Allah. Kalau tak boleh tahun ni, tahun depan. Kalau bukan tahun depan so lagi. Tapi yakinlah, insya-Allah segala hok Allah buat tu ada hikmahnya. Okay, yakinlah. Adalah rezeki dia masing-masing. InsyaAllah yakin dan percaya dengan hikmah. Amin Rabbal Alamin. Itu ingat nak amin saat ni. Sambil-sambil tu gak ni wilah lalu kata-kata Ustaz Samsul Debak itu. Hidup ni kena percaya hikmah. Barulah selauk garam pun terasa tawar. Okay? Lepas tu ada ngelah kali Ika ya love you Kak. Oh, love you juga Ika. Terima kasih banyak-banyak sebab tak puas untuk share cerita dengan Kak Nini. Ada cerita baru Ika share, dan juga untuk share awak mana ada cerita seram yang lebih seram daripada ini, atau ikutlah. Korang boleh share dekat ninisalina@yahoo.com ataupun boleh Telegram ini. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Bye-bye. Mu tahu mana aku nikah dah? Tak boleh hoyak. Adalah halangnya. Dulu-dulu aku tak ada pitih. Lo ni aku ada pitih dah. Aku ni memanglah tak kerja kerajaan. Tapi aku kelah-kelah tocu dah. Bukan kelah-kelah toli. Toli pula dah. Toli tocu.